Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersama sekali lagi kali ini dalam siaran untuk membicarakan soal jawab tentang puasa yang kita malu hendak bertanya. Tajuk kali ini ialah qada puasa, kafarah dan fidyah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya, dan ke atas orang yang tidak mampu berpuasa iaitu fidyah dan dengan memberi makan orang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 184. Baik. Soalan 136. Saya pernah terlajak tidur hingga pagi, jadi tak dapatlah nak bersahur. Kebetulan malam itu juga saya lupa niat puasa. Masa itu saya was-was sah ke puasa tanpa niat. Langsung saya tak puasa. Macam mana tata cara nak qada puasa tu, Ustaz? Disclaimer, saya bukan Ustaz tapi baru nak start. Jawapannya, memang kadang-kadang ada antara kita yang miss puasa Ramadan. Kalau orang lelaki biasanya yang bujang terlajak. Mungkin terlajak tidur. Bangun-bangun waktu pagi rupanya waktu sarapan pagi, breakfast. Bukan sahur lagi. Apalagi sapu apa saja yang ada ke dalam mulut. Mana boleh tahan puasa tanpa sahur? Tak sah puasa kalau tak sahur. Apa pasal? Kerana kalau tak sahur maknanya tak niat puasa. Niat itu pula rukun puasa. Pandai juga cari dalil tak nak puasa hari itu. Kalau wanita memanglah ada waktu tak boleh berpuasa, iaitu ketika uzur syar'i atau ketika haid. Jangan kata haid sepanjang bulan Ramadan sudahlah. Apapun, puasa Ramadan yang ditinggalkan wajib diqada. Tak kira sama ada puasa itu ditinggalkan secara sengaja ataupun uzur. Qada bermakna mengganti semula puasa tersebut. Jika 3 hari tak puasa, maka 3 harilah yang kena qada. Wanita yang tak boleh berpuasa kerana haid, wajib qada semula. Ini sabit dengan jawapan isteri Nabi SAW, iaitu Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya tentang kewajipan seorang wanita mengqadakan solat apabila suci daripada haid. Beliau menjawab, adalah kami berhaid pada zaman Nabi SAW. Kemudian apabila kami suci, maka Nabi SAW menyuruh kami mengqadakan puasa. Baginda SAW tidak menyuruh kami mengqadakan solat. Riwayat An-Nasa'i. Logik juga kalau begitu. Bayangkanlah kalau solat diwajibkan qada. Alahai, letih juga. Tapi rahmat Allah maha luas. Hanya puasa saja wajib diqadakan. Begitu juga puasa yang ditinggalkan kerana bersalin atau berdarah nifas, iaitu darah yang ada selepas bersalin. Soalan 137. Kawan saya ada tertinggal puasa. Bila diingatkan suruh qada, dia kata masa panjang lagi. Nanti dekat Ramadan baru dia nak qada. Apa hukum orang yang bersikap demikian? Jawapannya, biasanya ramai juga yang suka berlambat-lambat menggantikan puasa. Kadang-kadang sudah hampir Ramadan tahun berikutnya, baru nak qada. Gantilah awal sedikit, apa salahnya? Seeloknya jangan sampai masuk Ramadan yang baru, tetapi masih ada baki puasa Ramadan dulu yang belum diqadakan. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa beliau mempunyai beberapa hari puasa Ramadan yang belum diqadakan. Beliau cuma mampu qada puasa Ramadan pada bulan Sya'ban. Riwayat Bukhari. Bagi yang tertinggal puasa tetapi tak sempat nak qada lalu menemui ajalnya dulu, maka bolehlah warisnya menggantikan puasanya. Ia macam haji juga, di mana boleh digantikan oleh orang lain. Sabda Nabi SAW, maksudnya sesiapa yang mati dan ada puasa atasnya, maka walinya berpuasa baginya. Riwayat Bukhari. Cuma kalau memang tak ada masa untuk dia qada puasa, maka sebenarnya puasa tak wajib ke atasnya. Contohnya, Abu sakit selama seminggu ketika bulan Ramadan. Tiba-tiba dia mati pada akhir Ramadan. Dalam kes begini memang sah tak sempat untuk dia qada puasa. Allah Maha Pengampun. Soalan 138. Kawan saya pernah beritahu saya
dia serba salah kerana pernah terlanjur dengan isterinya pada siang hari Ramadan. 2-3 orang yang dia tanya kata kena denda berat. Apa berat sangat dendanya tu, Ustaz? Jawapannya, antara semua perkara yang membatalkan puasa, hanya satu kesalahan sahaja yang mempunyai denda. Perkara itu ialah hubungan seksual. Yang lain hanya membatalkan puasa dan mewajibkan qada puasa sebagai ganti. Ya, berdosa tetap berdosa kerana melakukannya. Contoh dalam bab hubungan seksual, ada dendanya atau disebut sebagai kafarah. Puasa tetap kena ganti. Yang tak bestnya ialah lelaki sahaja kena bayar denda ini. Wanita atau isteri tak kena apa-apa. Mungkin juga kerana perkara ini bermula dan berlangsung kerana lelaki. Ada juga pandangan ulama yang menetapkan juga kafarah jika kehormatan Ramadan tidak dipedulikan. Contohnya, jika makan dengan sengaja tanpa apa-apa keusuran. Ini pendapat ulama mazhab Maliki. Kalau diambil pendapat ini, ramai jugalah yang kena kafarah. Apabila disebut puasa Ramadan, ini memberi faham bahawa puasa selain Ramadan tidak termasuk dalam kategori ini. Contohnya, Abu berpuasa sunat hari Isnin. Kemudian dia telah melakukan hubungan seksual dengan isterinya pada siang hari. Maka puasanya batal. Oleh kerana puasa itu bukan puasa Ramadan, maka tidaklah dia dikenakan denda kafarah. Apa itu denda kafarah? Yang pertama, memerdekakan hamba. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Kafarah ini mesti dilakukan secara berturut-turut. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hamba sekarang ini sudah tidak wujud. Nak merdekakan hamba bukan senang. Mungkin ada tafsiran alternatif terhadap maksud merdekakan hamba, seperti membebaskan orang yang tersepit kerana berhutang dengan alung. Wallahu a'lam. Maka ada pilihan yang kedua, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Maknanya 60 hari. Boleh kurus kering macam cicak kubing . Ingat, jangan buat pasal siang bulan puasa, bulan Ramadan. Kalau tak mampu, maka pilihan ketiga iaitu memberi makan 60 orang miskin. Bagi setiap orang miskin itu 1 cupak atau 2 cupak makanan seperti gandum, tamar dan sebagainya. Kiranya tidaklah mahal sangat. Kalau beras 1 cupak mungkin sekitar RM1.50 sahaja. RM1.50 ya, no? Tapi nilai macam ini, nak makan apa? Seeloknya dinaikkan sedikit kadar harganya sekali, makan yang mengenyangkan. Mungkin seorang miskin sekitar RM6 hingga RM8. Kalau 60 orang adalah sekitar RM400. Cerita selingan ulama dan sultan yang tidak sabar. Pada zaman dahulu ada seorang sultan di tanah Arab. Baginda tak boleh tahan dengan wanita. Hingga kan siang bulan Ramadan pun baginda tergamak melakukan hubungan seksual dengan isteri atau hamba miliknya. Oleh itu baginda meminta fatwa dengan para ulama. Ada seorang ulama berfikir, jika disuruh sultan merdekakan hamba, memang tak jadi masalah. Sultan ini kaya, hamba pun banyak. Kalau aku bagi fatwa suruh merdekakan hamba, mungkin sultan takkan berpuasa langsung. Baginda boleh merdekakan terus 30 hamba untuk 1 bulan. Baik, aku fatwa pilihan kedua. Akhirnya ulama itu memberi fatwa bahawa sultan hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apa pandangan anda? Patutkah fatwa ulama tersebut? Wajarkah kelakuan sultan tersebut? Sila tulis dalam komen. Soalan 138. Sepupu saya pernah cerita yang dia ada melakukan jima' dengan isterinya dalam bulan Ramadan. Tetapi dia kata dia tak kena kafarah sebab dia batalkan puasanya terlebih dahulu. Saya jadi bingung. Betulkah cara tu? Jawapan, ada juga manusia yang bijak mencari helah agar tidak dikenakan kafarah. Caranya ialah dengan makan atau minum dahulu. Apabila puasa telah batal, barulah dia mengadakan hubungan seksual. Adakah patut ia dilakukan? Ya, mungkin denda tidak dikenakan kerana puasa itu batal. Bukan kerana hubungan seksual tetapi kerana sudah makan. Namun ada ancaman daripada Nabi SAW terhadap orang-orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa uzur dengan sabdanya yang bermaksud, sesiapa yang berbuka puasa 1 hari daripada bulan Ramadan tanpa ruksah dan tanpa sakit, dia tidak mampu menggantikannya dengan puasa seumur hidup sekalipun dia melakukannya. Riwayat Tirmizi.
Makna kata, amatlah besar dosanya perbuatan yang demikian. Na'udzubillah min zalik. Soalan 140. Saya pernah terlanjur jima' dengan isteri pada siang hari Ramadan. Apa nak buat? Saya pun tahu terpaksa kena denda. Oleh kerana dah batal puasa sebab jima' itu, kemudian kami buat sekali lagi. Jadi 2 kali 1 hari. Masalah saya sekarang ialah saya kena denda sekali ke atau double? Jawapan, jika 2 hari, maka 2 kali denda kafarah. Contohnya pada 5 Ramadan, Abu berjima' dengan isterinya pada siang Ramadan. Kemudian pada 9 Ramadan, sekali lagi jima' berlaku. So, sudah ada 2 hari. Mana kata kenalah Abu menunaikan denda kafarah 2 kali. Kira macam saman polis trafik jugalah. Jangan tak makan saman, sudahlah. Denda kafarah hanya sekali saja kerana yang terbatal itu hanya sehari sahaja. Soalan 141. Orang kata kalau kita tak boleh puasa, boleh diganti dengan bayar fidyah. Betul ke Ustaz? Jawapan, fidyah sabit dengan Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang maksudnya dan ke atas orang yang tidak mampu berpuasa iaitu fidyah dengan memberi makan orang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 184. Tak semua orang yang tak puasa boleh ganti dengan fidyah. Cuma ada beberapa golongan sahaja. Kalau masuk golongan ini maka boleh ganti dengan fidyah. Kalau tidak, maka sama juga kena ganti atau qada. Golongan yang boleh ganti fidyah, ya. Yang pertama, orang yang lemah daripada berpuasa. Contohnya orang yang terlalu tua atau tua bangka. Kasihan juga kalau hendak disuruh golongan begini berpuasa. Maka alternatifnya ialah dengan membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Kalau hidup pun sebatang kara dan tak ada saudara mara, harta pun tak ada, maka dimaafkan daripada fidyah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Pengampun. Yang kedua, begitu juga orang sakit yang tidak boleh lagi berpuasa. Penyakit itu pula tak boleh sembuh lagi. Penyakit apa? Allahu'alam. Zaman sekarang macam penyakit ada. Yang golongan yang kena qada puasa dan bayar fidyah. Ulang lain. Golongan yang kena qada puasa dan bayar fidyah. Yang pertama, wanita hamil yang berbuka puasa kerana takut bahaya kepada kandungannya. Apabila selesai bersalin, puasa kena qada dan juga kena fidyah. Ini berdasarkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mahum asar riwayat Abu Daud. Begitu juga wanita yang berbuka puasa kerana menyusukan anak. Jika sengaja menangguhkan qada Ramadan hingga datang Ramadan yang baru tanpa keuzuran seperti sakit. So ini 3 golongan yang kena qada puasa dan bayar fidyah. Sketsa. Aku muflis. Diriwayatkan oleh Abu Ummah Al-Bahili, di akhirat seorang terkejut besar apabila melihat catatan amalan kebaikan yang tidak pernah dilakukannya di dunia. Maka dia berkata kepada Allah, "Wahai Tuhanku, dari manakah datangnya kebaikan yang banyak ini, sedangkan aku tidak pernah melakukannya?" Maka Allah menjawab, "Semua itu kebaikan, yakni pahala orang yang mengumpat engkau tanpa engkau ketahui. Sebaliknya, jika pahala orang yang mengumpat tidak ada lagi untuk diberikan kepada orang yang diumpat, maka dosa orang yang diumpat akan dipindahkan kepada orang yang mengumpat. Inilah dikatakan orang muflis di akhirat nanti." Memandangkan betapa buruknya sifat mengumpat, kita wajib berusaha mengelakkan diri daripada melakukannya. Oleh itu, perbanyakkanlah zikir supaya dapat menghindarkan diri daripada mengumpat. Baik, sekian saja. Apa yang baik itu daripada Allah dan apa yang salah dan silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita sambung pada lain siaran. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.